Surah Al-Insyirah. Assalamualaikum adik-adik. Jom sama-sama ikut Ustazah Farha kita baca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Makna surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menyiarkan Islam. Allazi anqadha zahrak. Yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Penjelasan ringkas. Surah Al-Insyirah ini melambangkan kemudahan dan keselesaan yang datang selepas masa-masa kesukaran. Surah ini diturunkan di Mekah yang di mana pada ketika itu Nabi Muhammad SAW menghadapi cabaran dan kesulitan yang besar dalam menyampaikan dakwah Islam. Surah ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan membantu menguatkan semula semangat Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang pada ketika itu. Surah Al-Insyirah ni jelasnya mengandungi pengajaran yang penting tentang ketabahan dan bersangka baik ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk tetap bersabar dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyediakan kemudahan walaupun dalam saat-saat yang sukar. Jadi adik-adik, seeloknya kita menghafal surah ini, okey? Dan insya-Allah ia akan memberikan ketenangan dan kelapangan di dalam hati adik-adik. Sekian dari Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.